Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ma'in. Pertama kali saya ambil kesempatan pada malam ini untuk ucapkan selamat menyambut melakukan ibadah puasa lah. Ni dah masuk hari yang keempat. Kita harap umat Islam terutamanya dapat pada bulan yang mulia baik ini kita tumpu pada urusan ibadat lah. Tapi walaupun tidak boleh lari daripada urusan dunia. Urusan dunia terus juga ada perbincangan, tetapi perlu dikurangkan daripada perkara yang negatif. Perkara yang positif tak apa, perkara yang negatif itu perlu kita kurangkan. Fitnah dan sebagainya perlu dikurangkan. Saya terima kasih pada doktor sudah Prem. Mungkin saya dah berjumpa tapi saya tak apa nak perasan. Saya pun baru pergi PKR kan, jadi saya tak apa nak perasan banyak majlis yang kita jumpa. Dan hari ini sebenarnya kita ambil satu tajuk dipilih oleh produser untuk bincang masalah isu kuil Hindu lah, agama Hindu yang baru-baru ni ada demonstrasi dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan diri saya sebenarnya sebelum dan juga yang lain bahawa kita sedang membicarakan isu termasuklah 3R. Sensitif. Jadi kita nak nak berhati-hati sebab yalah ini isu religion lah, isu agama kan. Isu agama, isu masing-masing pegangan. Ya, betul. Isu masing-masing pegangan. Dan dalam hidup kita sebenarnya Prem, sebenarnya banyak benda yang kita sharing tau. Betul. Kita sharing sebenarnya hidup kita. Benda ekonomi kita share kan, kedai lah, makan minum semua share. Isu penggunaan infrastruktur, lebuh raya guna semua kita share. Boleh kata semua benda dalam kehidupan kita share sebab kita berada dalam sebuah negara walaupun berbilang kaum, berbilang agama, tetapi kita share. Banyak benda yang kita share. Cuma yang kita tak share adalah isu ibadat. Masing-masing sendirilah. Masing-masing ada ibadat sendirilah. Jadi, perbincangan malam ni adalah untuk bagaimana pentingnya bagi saya sebagai permulaan untuk kita saling hormat menghormati. Itu di antara kunci kepada keharmonian dalam negara kita. Ya, betul. Kalau kita tak boleh duduk menghormati orang lain, dan bagi saya sebagai seorang penganut Islam adalah bagaimana adalah ajaran Islam supaya menghormati ibadah orang lain, menghormati rumah ibadat orang lain. Bahkan dalam undang-undang Islam apabila berlaku peperangan, salah satu yang tidak boleh dikacau ganggu rumah ibadat. Rumah ibadat tidak boleh dimusnahkan dalam perang. Sebab itu hak penganut. Jadi itu dan juga dalam perlembagaan kita, saya tak silap saya perkara 3, Islam agama persekutuan sebab majoriti rakyat. Tetapi agama-agama lain boleh diamal. Ya, betul. Tidak boleh halangan mewujudkan satu halangan kepada orang lain untuk mengamalkan ibadat. Jadi atas premis yang saya nak sebutkan itu, maka bagaimana penganut-penganut agama Islam, agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha, bagaimana